Motor yang dapat gelaran Best of the Best dekat Auto Show dan Skuter King Yamaha. Want it guys? Oi, sedap kat dalam. Oh, semua dah pakai CVT Malaysia kat situ. Ya. Siapa? Oh, nak tahu apa dah pakai? Mana dah? Saya pakai ni mangkuk tender. Korek. Sabar lagi tadi ya. Kata ya. Dah lama pening je aku belti. Dah. Gambar. Video sinematik tak tu berapa kali pusing dah ni. Jom. Gambar kena. Gambar pergi. Gambar pergi. Okey. Kurang lah tu kat atas. Kita payah. Okey, slow. Woo! Bisa. Jap. Bagi aku rekod dulu. Tak ada motor. Kita dah sampai. Okey, Loza. Apakah maknanya? Masuk dulu. Angkat sini dah. Maknanya nampak separuh jalan, separuh burung kan? Masuk lu. Payah aku pusing tu. Masuk lu. Masuk dulu, baki dah weh. Masuk. Tepi bahaya, lori laju. Depan apa masuk, aku tegak sama korang. Okey. Cun. Mantap. Masih dah. Batu. Satu gambar, 3 kata 5. Mahis. Kita dah sampai Mahis. Alhamdulillah. Jalan makin kecil. Mantap. Mana ni? Terus. Kita balik rumah dia tu. Dia keluar sini juga kan. Lencong lagi. Betul dia bagi jalan tadi. Dia ada dua jalan. Jalan dia terbuat. Macam jabatan kat atas ni. Pasal meter kat sini ni.
Hari pertama 800 kilometer. Tahniah. Hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa lagi Abang Fitri? Pacak. Main gila. Main gila. Allah bagi sampai. Alhamdulillah. Kita ke? Kita nak. Ngangam kado habis. Ngangam kado habis. Betul. Thailand ni masalah je ni. Kita hampir 12 jam. Jangan. Sampai dia. Alhamdulillah sampai dah hotel. Mana? Kiri. Nak lalu pantai. Jom kita lalu pantai dulu sekejap. Jom. Lalu pantai. Jalan terus. Pantai pula. Tak. Tengok saya. Tengok depan. Head south. In 150 meters. Sepeda. Market. Ada pula. Ada jalan tu. Mana ada macam ni? Belum tahu. Ada je ni. Ada. Dia tepi hotel kita tadi lah. Tepi hotel tadi ada orang kaki tu sekarang tadi pantai. Betul tepi hotel. Ada. Abang nampak katil tu. Ada ke? Jalan. Itu hotel laut ni. Tak ada tu. Ada. Terus turun. Tanya. Fitri. Nak tanya. Ada tanya mesti tanya orang. Tanya. Kita hotel itu loh. Jom. Dorong tepi tu. Asal nombor ni. Oh, dah pula tengok lah. Ada tu punya sama cakap. Clear. Guys, alhamdulillah dah sampai Iblis. Bukan Iblis Hotel dekat Hua Hin. So semua dah kepenatan. Saya check in dulu, ambil bilik kunci. So kita masuk dulu. Oh, penat. So check in dulu. Okay, hari ni kita dah sampai dekat pantai. Belum tahu guna. Betul lah, jalan begitu. Alright guys, so ya memang tembus lah. So ini adalah family room, di mana sepatutnya 3 orang, tapi last minute tak jadi 3 orang, jadi 2 orang. So kita tersilap booking. So ini ada bilik dia. Dan guys, ada satu benda ada PlayStation 4 bor. Keluar lah ni. Tak main-main. Ada PS4. Family suite room Mantap.
So kita solat mandi dulu.